Ni mesti ada kurapat, ni mesti ada jin, ni mesti ada setan, ni mesti ada paranormal, ni mesti ada gay boy. Antara pantang lepak dalam hutan, bukan aku nak cerita pasal api, tapi aku nak cerita pasal ni. Nampak tak ni? Pisau yang ditinggalkan bersepah-sepah di atas lantai hutan. Ada petua yang cakap kalau pisau ni selalu sangat jumpa tanah, nanti dia akan cepat tumpul ataupun besi dia cepat rosak. Bahasa pantang orang tua-tua ni kadang-kadang kita salah anggap. Kita anggap benda ni penuh dengan jin dengan setan. Logik lah, kalau kau tinggal ke atas tanah, mata tu akan bertemu dengan batu dan juga pasir. Jadi tak pasal-pasal mata pisau kau haus, sedangkan kau tak guna. Kan ke nama tak pakai akal tu. Lepas tu yang kedua, kena tahu juga, bila pisau tinggal macam ni, tinggal sepah-sepah macam ni, kot lah. Tiba-tiba dekat belakang aku ni datang buaya darat nak terkam aku. Aku lari ke depan. Tak kenapa nanti aku terpijak pisau ni secara tak sengaja. Oi, nanya. Jadi sebab tu kalau kadang-kadang lah dengan orang tua-tua ni, biasanya dia cakap pisau kalau tak guna, simpan dalam sarung dia. Simpan baik-baik. Itu pantangnya. Janganlah korang ni asalkan dengan nama pantang orang tua-tua je